Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita bersua kembali pada malam ini Forum Perdana Ehwal Islam yang bersiaran dari Dewan Dagang Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu. Juga forum pada malam ini dianjurkan oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu Darul Iman. Kita alulukan juga kehadiran yang berbahagia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Ibrahim selaku pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan pegawai-pegawai kanan serta semua penonton yang hadir pada malam ini, tahniah kita ucapkan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak bincangkan tentang bunga, kau mawarku. Tapi adakah kita nak bincangkan tentang mawar itu sendiri? Apakah maksud yang tersurat dan tersirat daripada perkataan ataupun tajuk kau mawarku ini? Kita akan saksikan bingkisan yang akan disediakan ini. Silakan. Cakap ni, Fizan, ibu. Mam. Tak tahu. Mam. Itulah yang cuba digambarkan sidang penonton. Kau mawarku. Kau mawarku yang digambarkan sebagai ibu, sebagai mama, sebagai mami, dan apa juga istilah yang kita panggil yang memperlihatkan bagaimanakah seorang insan yang melahirkan kita di atas dunia ini. Itulah beliau, ibu kita, yang sentiasa bersama kita, sama ada saat susah kita ataupun saat kita senang. Tapi bagaimana kita sebagai anak? Adakah kita sentiasa mengingati ibu kita? Inilah yang kita bincangkan tuan-tuan dan puan-puan, kau mawarku. Dan untuk membincangkan topik kita pada malam ini, Forum Perdana Islam membawakan kepada anda dua orang tokoh. Di sebelah kiri saya yang berbahagia Datuk Muhammad Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk masih mempunyai ibu, Datuk? Sudah 6 tahun kehilangan ibu. Allah, saya pasti kita terkesan bila bincangkan soal ibu, Datuk. Ya, betul. Terima kasih, Datuk. Dan juga bersama kita pada malam ini ialah yang berbahagia Datuk Badrul Shah bin Alauddin dari Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, bagaimana ibu masih ada sedang menonton forum? Alhamdulillah. Okay. Tahniah kita ucapkan kepada ibu, Datuk, yang sedang menyaksikan. Inilah peranan ibu, yang daripada kecil sampailah besar sehingga anak itu berjaya yang dididiknya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan perbincangan pada malam ini. Saya amat terkesan, tersentuh bila kita sebut, bukan saya, semua kita bila sebut tentang ibu kita akan terkesan. Kepada yang masih lagi punya ibu, hargailah ia, dan kepada yang telah pun kehilangan ibu, kita buat yang terbaik, sedekahkan segala pahala, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buka perbincangan ini kepada Datuk dulu. Bila sebut pasal ibu, Datuk, apa juga panggilan mama, umi, mami dan sebagainya? Kenapa insan itu tersangat istimewa dalam hidup kita, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Rizal yang saya hormati, Datuk Badli Shah, tuan-tuan, puan-puan, penonton-penonton, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini membicarakan tentang ibu. Yang pertama sekali saya nak jawab dahulu tentang hukum menyambut Hari Ibu. Sebab ada orang kata haram, ini tiru orang bukan Islam ni, apa Hari Ibu ni ingat mother sana mother sini. Tuan-tuan, yang kita ingat ialah ibu kita. Yang kita ingat ialah mak kita. Bila ingat mak kita, mana haramnya? Tidak ada kata haram Hari Ibu. Bukan kita ikut mother yang bukan-bukan tu. Ada orang cakap pula, Ustaz, sayang pada ibu, ingat pada ibu, kena tiap-tiap hari ingat, bukan setahun sekali Ustaz. Memanglah kita ingat mak bapak kita 24 jam. Kita bawa ibu kita berjalan, kita balik layan dia, tak apa, silakan. Kita sambut Hari Ibu sempena hari macam kita lah. Ada hari ibu, ada hari suami isteri kahwin, ada hari lahir, ada hari bapak macam-macam, ada hari bomba, ada hari polis, semuanya ada harinya. Tetapi sayang kepada ibu, taat kepada ibu adalah setiap waktu. Baik, balik pada soalan Ustaz Rizal tadi. Kenapa panggilan ibu begitu istimewa? Yang panggil ibu, yang panggil umi, yang panggil mama, mami, cuma Maggie tak ada. Kerana segala bentuk panggilan ini, tuan-tuan, nak menggambarkan hebatnya benda ini. Hebatnya seorang perempuan yang bernama ibu, mak kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, kalau mereka itu sayang kepada ibu bapa mereka. Awal-awal sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah itu, katakan Muhammad kepada umat kamu, kalau mereka sayang kepada ibu bapa mereka. Daripada 8 perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah tadi, perkara yang manusia paling sayang dalam dunia, 8 benda kata Allah. Tuan-tuan balik nanti buka, akak-akak yang ada di rumah boleh buka sekarang. 8 benda yang Allah Ta'ala sebut manusia paling sayang. Apa dia? Nombor satunya ialah mak bapak mereka. Awal-awal disebut ialah mak bapak mereka. Kecintaan kita. Sebut saja nama mak, satu perasaan lain akan datang. Sebut saja perkataan ibu, satu perasaan lain akan sampai pada kita, tuan-tuan. Yang ketiga, kita lihat orang perempuan, dia tak habis Ustaz dengan air mata. Seronok pun air mata, sedih pun air mata. Dapat 10A pun menangis. 10E pun menangis orang perempuan. Dapat boyfriend pun menangis. Yes. Sedih pun dapat boyfriend pun sedih. Kahwin pun sedih, tak jadi kahwin pun sedih. Cuba tengok anak perempuan, orang perempuan bila dia kahwin, duduk bersimpul kan. Duduk dekat bantal tu, kat masjid kan, kat nikah. Saya takut bisul je, duduk bersimpul situ. Apa dia buat? Dia menangis. Lepas saja akad nikah tu, apa pengantin perempuan buat? Nangis. Tak sebab apa nangis tak. Yang kedua menangis siapa? Mak dia. Mak dia menangis tak guna tisu. Mak dia menangis guna lengan baju. Cuba tuan-tuan tengok dua jenis tangisan. Yang pertama pengantin. Sebab apa menangis kak? Seronok. Tanya pula pada makcik. Kenapa makcik menangis? Sedih tengok anak saya. Tak lama jadi macam saya lah. Kata dia, tuan-tuan. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah. Kenapa dia menangis? Kita jumpa selepas ini. Allah. Terima kasih Datuk. Kita bincang tentang ibu. Betul perempuan memang menangis sama ada gembira ataupun dalam keadaan sedih, lagilah menangis. Itulah ibu, itulah mama, itulah mak kita ya. Yang sering kita lihat daripada kita kecil sampailah kita besar ya. Kita sama-sama merindui ibu kita. Baik Datuk ya. Pastinya anak yang baik itu lahirnya daripada ibu yang baik. Ya, ibu yang dihargai, ibu yang dihormati. Bagaimana pada malam ini juga Datuk boleh memberikan nasihat
untuk menjadi ibu yang baik ini, Datuk, supaya anak juga menjadi baik, menghormati ibunya. Bagaimana, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya pada Ustaz Rizal Ramli selaku moderator, rakan bicara wara, bahagia Datuk Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, Brunei Darussalam, di Sumatera, Selatan Thailand, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis, Nabi pernah memberi gambaran mana-mana orang perempuan, wanita, nak jadi wanita-wanita yang terhebat dan terbaik, kena ada 3 perkara. Kata Nabi, khairun nisa rakibnal ibil, wasalihun nisa Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi. Nabi sebut pertama sekali khairun nisa rakibnal ibil. Seorang wanita, dalam konteks perbincangan kita, ibulah. Seorang ibu yang baik adalah ibu yang mampu rakibnal ibil, mampu menunggang unta. Itu. Nombor 1, seorang wanita Nabi nak dia seorang yang lasak, tahan lasak. Seorang wanita memang kita tahu dia ada sifat lemah lembut, tak ada masalah. Lemah lembut bagus. Jangan lemah lembab. Itu kita tak nak. Terhegeh-hegeh. Benda tu, semua benda. Macam tadilah Datuk Kazim cerita kejap kan. Menangis. Kejap, menangis. Jangan. Sebab dalam zaman serba mencabar, seorang ibu dia kena kuat. Untuk menjadi murabbi dalam keluarga, dia perlu ada kekuatan. Sebab itu kadang ramai kita tengok wanita ni, dia dah tak kuat sekarang. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Suami pun kalau dapat isteri yang sikit-sikit lembik, lemah, kita pun tak larat juga. Kejap kan, semua benda harap suami. Bang, kejap kan, bang. Nak tutup pagar, bang. Lagi dapur, bang. Kita tak larat juga asyik bang. Ada orang tanya, macam mana Ustaz nak selesai masalah isteri asyik sikit bang. Awak pergi je depan muka dia, awak komat kan je. Allah Akbar, Allah Akbar. Syara la ilaha illallah. Dia tanya ngapa komat? Awak bang, saya komat lah pula. Tak larat kita. Saya nak bang. Baik itu ibu dia kena gagah. Baik itu kamilah orang laki-laki. Kalau ibu tak bangun sahur, satu rumah lah tak bangun sahur jawabnya. Sebab ibu ni dia tunjang paling utama. Walaupun ayah tu penting, tapi ibu dia kena ada kekuatan. Kalau kita tengok, apa sebab singa dia menjadi raja dalam rimba? Apa sebab singa jadi raja? Adakah kerana dia ada taring panjang? Tak. Singa jadi raja bukan sebab dia lari laju. Singa dalam ranking haiwan, dia duduk tempat ketiga je, 80 km sejam. Ada binatang lebih laju daripada dia. Harimau bintang misalnya, boleh lari 113 km sejam. Tapi kenapa dia lari tak laju, tapi dia jadi raja? Kerana ngauman dia. Sebab itu singa jadi raja kerana, sebab itu orang perempuan, ibu, nombor 1 dia kena, garang sikit pada anak-anak. Sebab itu orang selalu buat teka-teki. Antara ibu dan ayah, siapakah yang paling memiliki tahap kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak? Orang selalu ingat yang paling sabar adalah ibu. Tak, jawapannya yang paling sabar mengasuh, membesarkan anak-anak adalah ayah. Sabar yang macam mana? Tengah malam anak nangis, umur sebulan 2 baru lahir, pukul 12 menangis lapar. Wah. Dalam situasi begitu, biasa ayah sabar saja, sabar. Sampai pagi sabar, tak bangun-bangun dah. Yang kurang sabar, ibu bangun. Terus bagi susu, kiri kanan, top up lagi yang lain, burpkan lagi, takutkan tersedak lagi. Pukul 3 menyanyi, zikir macam-macam. Pukul 3 tidur. Esok pukul 8 nak kerja. Ayah biasanya sabar saja. Itu sebab kita mahakan nombor 1 ibu, dia mesti rakibnal ibil, lasak. Yang kedua Nabi sebut, salihun nisa Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi. Seorang wanita yang baik, dalam konteks itu ibu yang baik, dia ada sifat sayang pada anak-anak. Tapi sayang ini, kata Imam Al-Ghazali, jangan sekadar sayang. Sifat murabbi, pertama dia menyayangi. Yang kedua, sentiasa menasihati tanpa jemu. Yang ketiga, disiplinkan anak-anak. Jangan sayang sampai merosakkan. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi. Seorang ibu yang bagus, dia pandai menjaga harta benda keluarga dia.
Sebab itu jawab persoalan tadi, apa ciri-ciri ibu yang baik? 3 perkara inilah yang mudah-mudahan boleh jadi panduan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk Badri Shah atas perkongsian untuk menjadi seorang ibu yang baik. Jadi kita harapkan ibu-ibu di luar sana boleh mengambil nasihat tadi. Apapun kita akan teruskan perbincangan selepas ini. Kau Mawarku, seorang ibu, kita bermuasabah seketika, jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama kami. Forum Perdana Islam yang disiarkan dari Dewan Dagang Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Forum dianjurkan oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Baiklah, tuan-tuan dan puan, Kau Mawarku, kita bincangkan soal ibu, bagaimana ibu yang baik, bagaimana nak menjadi ibu yang baik dan bagaimana anak perlu menghormati ibu itu. Datuk Kazim, tadi Datuk Badli dah sentuh tentang ciri-ciri ibu yang baik. Jadi mungkin Datuk boleh sampaikan juga nasihat bagaimana untuk menjadi anak yang baik, anak yang baik terhadap ibunya. Sebab suatu hari anak itu akan jadi ibu juga. Apa yang perlu dibuat ketika ibu masih ada hayatnya ataupun yang telah meninggal dunia, Datuk? Baik, terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang air mata tadi tuan-tuan, ibu, adik-adik, mana pernah dia tidak menangis kerana kita? Bila doktor bagi tahu tahniah puan telah pun mengandung, antara yang paling awal dia buat ialah, ya ke doktor? Ya Allah, alhamdulillah. Menangis tau. Bila dia nak bersalin pun dia menangis. Jumpa suami minta ampun. Abah, maafkan saya bang. Pun menangis nak bersalin, minta izin suami, minta maaf pada suami. Waktu bersalin dengan cakap lagi tuan-tuan, wahnan ala wahnin. Tadi sebut wa fisaluhu fi amain, Ustaz Bat sebut. Menyusu pun menangis lagi. Dia bukan tidur, adik-adik, mak kita tak tidur malam. Waktu dia mengandung dia boleh tidur. Tapi bila kita sudah dilahirkan, kita menjadi bayi, menjadi baby, mak dah jarang tidur. Tambah anak tu pula namanya Amat Albab. Lagi tak tidur mak ni. Subhanallah. 2 pagi, 3 pagi nangis. Mak, nenek. Begini ke dapur tau. Mata pejam bawa botol susu. Bawa botol susu. Bancuh gini tuan-tuan. Balik ke bilik tidur gini suap anak. Bapak sabar. Mak. Tengah nyusukan anak, bapak pula cakap, Ma, nak nenek, yang itu pun nak juga. Ya mana faham, tak faham sudah. Subhanallah. Masya Allah. Sampai bila tuan-tuan? Bukan seorang, 2, 3, 4. Ustaz Bat berapa dah? Baru 6 tuan-tuan. Itu sambil-sambil itu. Subhanallah tuan-tuan. Ibu tak pernah menolak adik. Bila tak mengandung, sentiasa ditanya orang, Leha, belum apa-apa ke? Ditanya dia orang, Leha belum mengandung, Leha. Marah dia. Kalau mengandung, kerap pun orang tanya, bukan tu lepas dah mengandung ke? Macam-macam tuan-tuan. Tapi ibu sabar. Maka kita sebagai anak, ni nak datang ke sini tuan-tuan. Nak periksa mak menangis. Lepas periksa mak menangis, mak sanggup ambil cuti untuk anak dia periksa. Ingat balik adik-adik UPSR, mak ambil cuti. SPM, mak sanggup berpuasa bernazar untuk kita. Itu mak sanggup korban untuk kita. Berapa banyak pengorbanan yang kita buat untuk mak kita pula. Mak sanggup tuan-tuan. Tadi kita lihat tadi dalam klip awal rancangan kita tadi, kayuh basikal untuk motong getah, menoreh getah. Ambil getah sekerap, ambil getah ni untuk kita tuan-tuan. Mak sanggup duduk tepi jalan meniaga nasi lemak. Orang belum tentu datang lagi beli nasi dia. Kalau nasi lemak dia, nasi lemak anak dara, insya-Allah laku. Ini nasi lemak jentung, siapa nak beli? Nasi lemak janda tua, tobatlah orang tak sampai. Tapi mak ni yakin akan ada rezeki untuk dia dan anak-anak dia. Mak dia tunggu untuk jual nasi lemak.
Dapat duit, berapa banyak adik-adik yang balik rumah begini minta duit. Mak, duit. Bahasa, mak, duit. Topak. Tak kesian kepada mak yang bangun pukul 3 pagi, masak ikan bilis buat sambal. Bungkuslah, tapi anak sedak-sedak cakap, bawa duit. Bawa duit bahasa dia. Sebab itu saya minta pada adik-adik, jadilah anak yang soleh, yang solehah, yang taat kepada mak. Indung-indung kepala lindung, hujan di udik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki tersadung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duduk goyang di kerusi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bukannya susah tuan-tuan, jadi anak yang taat saja pada mak. Allah Ta'ala pesan kepada kita dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Allah pesan kepada kita, berbuat baiklah kamu pada dua mak bapak kamu. Allah Ta'ala pesan kepada kita, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu bercakap kepada mereka perkataan uff. Allah Ta'ala pesan kepada kita, wa qul lahuma qawlan karima. Cakap yang baik-baik kepada mereka. Allah Ta'ala pesan kepada kita, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah kamu dengan mereka dengan jalan yang paling baik. Allah Ta'ala pesan kepada kita, jadi friend dengan mak dengan keadaan yang sangat baik. Tak tinggikan suara, taat kepada mereka, hormat kepada mereka, dan penuhi permintaan mereka. InsyaAllah kita jadi anak yang membahagiakan kepada ibu kita, insyaAllah. Itulah yang kita harapkan, anak-anak yang baik, yang sentiasa taat kepada ibunya. Tadi Datuk dah kongsikan tentang bagaimana untuk menjadi anak yang baik. Jadi Datuk Badisha, kadang-kadang kita ini terlupa, ya. Bagaimana supaya kita boleh ingat bahawa kadang-kadang tindakan kita buat itu, ini aku telah melukai hati ibuku. Apa sebenarnya boleh dikongsikan peringatan Allah, ya, terhadap anak-anak yang sentiasa dan suka melukai hati ibunya, Datuk? Baik, terima kasih Muslimin-Muslimat sekalian. Melukakan hati ibu bapa ataupun derhaka kepada ibu bapa ni dosa besar, bukan makruh, bukan dosa kecil, dosa besar. Baik itu Abu Bakrah radhiyallahu anhu cerita, Nabi pernah tanya sahabat 3 kali soalan yang sama. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali. Nabi tanya, sahabat, maukah kamu aku beritahu apakah dosa yang paling besar sekali? 3 kali. Lalu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami nak tahu, ceritakanlah ya Rasulullah. Nabi beri amaran, al-isyraku billah wa uququl walidaini. Hadis Bukhari. Dosa yang paling besar, kata Nabi, pertama sekali syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa, kata Nabi. Sebab itu ulama menyatakan salasa ayat nuzilan makrunah bi salas la yaqbalallahu wahidatun minhunna bighairi qarinatuha. Dalam Quran ni ada 3 ayat yang merupakan ayat berkembar. Dia tak boleh pisah. Pisah salah satu, yang satu ditolak. Pertama kata ulama, ati Allah wa ati ar-Rasul. 2 ni balance, tak boleh salah satu. Taat Allah, taat Rasul. Yang kedua kata ulama, ayat aqimus solah wa ita' zakah. Dirikan semayang, bayar zakat. Siapa semayang tak bayar zakat, semayang tak diterima. Siapa zakat saja tak semayang, zakat tak diterima. Dan yang ketiga kata ulama, wa anishkurli wali walidai. Syukur kepada Allah, buat baik pada mak bapak. Siapa yang derhaka kepada mak bapak tapi baik pada Allah, kebaikannya itu tak dipandang. Dan begitulah sebaliknya. Sebab itu wahai anak-anak sekalian, jangan derhaka kepada mak bapak.
Dalam satu peristiwa Nabi pernah dalam sembahyang raya dia mengangkat tangan berdoa. Tapi doanya tak dengar, cuma sebut amin saja 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat datang tanya, ya Rasul, kami nampak Tuan berdoa, doanya tak dengar. Tapi dengar amin saja, apa doanya ya Rasul? Kata Nabi tadi, Jibril datang. Dia berdoa dan dia minta aku aminkan doa dia. Apa doa itu ya Rasul? Kata Nabi Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan oleh isteri-isteri yang derhaka pada suami mereka. Dan Nabi jawab amin. Kedua kata Nabi Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan oleh orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Dan Nabi jawab amin. Dan yang ketiga kata Nabi Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadah yang dilakukan oleh sepanjang Ramadan oleh anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa mereka. Dan Nabi jawab amin. Tuan-tuan, doa ini dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi SAW. Pasti doa ini tidak ditolak oleh Allah SWT. Sebab itu anak-anak, jahat macam mana pun kita, jangan lawan mak bapak. Sebab itu kita tengok samsing-samsing peringkat dunia sekalipun, dia orang jahat, mak bapak dia hormat. Tengok cerita Hindustan. Jahat macam mana pun samsing dekat dengan Calcutta ke Bollywood ke mana, yang samsing-samsing ni lah. Dengan mak cium kaki mak, walaupun dia samsing. Ada setengah cerita Hindustan tu, dia punya motif cerita tu macam mana nak dapatkan restu pada mak bapak saja, sampai jadi satu filem 2 jam setengah. Banyak. Begitu juga mafia-mafia Itali sekalipun, jahat macam mana, bunuh orang apa semua, dera orang, tapi seminggu sekali wajib makan dengan mak, duduk family, dia orang akan jaga. Tapi kita baru jadi samsing kecil-kecilan, samsing amatur, dengan mak pijak perut hanya kerana nak beli pil kuda, kita pukul mak sendiri. Ini tindakan kurang hajar. Dalam agama kita mengajar, dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, tu semua panduan anak dengan mak bapak. Allah Ta'ala sebut, fala taqul lahum uffin, dengan mak bapak jangan mu bercakap ah pun. Uf ni benda paling kecil. Apatah lagi kita lagilah panjangnya. Tu baru berapa harakat ni. Orang tua ni kak. Itu dah berapa panjang. Pun tidak dibenarkan. Yang kedua kata Allah, wala tanharhuma, jangan kau tengking mak bapak engkau. Walaupun dia adalah kelemahan-kelemahan dia, jangan tengking. Orang tua pekak. La ilaha illallah, dia panggil mak ayahnya orang tua pekak. Yang ketiga, waqul lahuma qaulan karima, dengan mak bapak cakap bahasa yang sopan saja kata Allah. Kemudian wahfid lahuma janahat zulli minar rahmah, cintailah, kasihkanlah mereka sepenuh hati, rendahkan diri kepada mereka. Dan yang terakhir, wa qur rabbi harhuma kama rabbayani shaghira, doakanlah mak bapak kita supaya sentiasa dapat ampun dan rahmat daripada Allah. Ini baru anak-anak soleh, bukannya anak-anak derhaka yang menghina ayah dan ibunya siang dan malam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk. Banyak tadi nasihat-nasihat yang telah diberikan. Malah bagaimana janji Allah SWT terhadap anak yang tidak mentaati ibu bapanya, sungguh berat balasannya. Jadi mudah-mudahan perkongsian dalam forum ini kepada anak-anak yang ada terdetik di hati untuk tidak taat kepada ibunya, cepat-cepatlah ya, berdoa mudah-mudahan menjadi anak yang baik dan tidak menderhakai kedua ibu bapanya. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam ya, yang menyaksikan siaran pada malam ini dari Dewan Dagang Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Kita bincangkan tajuk Kau Mawarku yang berkaitan dengan ibu kita, ya, dengan mama kita, dengan ummi kita, mami kita dan sebagainya lah istilah yang kita sebut hanya ditujukan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita nampaknya ada seorang penonton difahamkan dari Australia yang betul betul. Untuk bertanya soalan kepada ahli panel, silakan. Assalamualaikum Ustaz Kazim dan para panelis Forum Perdana Hal Ehwal Islam.
Saya Nur Akhila Yasmin binti Muhammad Zuki ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimanakah status hubungan seorang anak yang telah memeluk Islam dengan ibunya yang belum lagi memeluk Islam? Mohon pencerahan atas isu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Nur Akila tadi. Baik, saya ulang balik. Beliau bertanya tentang status hubungan antara anak dan juga ibunya. Anak ni dah masuk Islam tapi ibunya belum lagi Islam. Bagaimana status hubungan tu? Jadi Datuk bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, taat kepada mak bapa, berbuat baik kepada mereka ini disuruh. Selagi mana perintah itu adalah perintah yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi am fala tuti'huma. Kalau mereka berdua menyuruh kamu buat benda yang mensyirikkan Allah, maka janganlah ikut kepada mereka. Begitulah kepada mak, walaupun mak tadi belum Islam, yang anak ni dah Islam, tetap kena berbuat baik. Layan mereka dengan baik, santun mereka dengan baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebut perkataan ibu. Ibu adalah benda yang paling penting dalam dunia. Ibu pejabat, ibu sawat, segalanya ibu, tuan-tuan. Tengok kepada jari kita cukup, ibu jari. Daripada 5 ini, tuan-tuan, 1 ibu berasing daripada 4 yang di atas. Dia paling rendah tetapi besar. Apabila memegang, tuan-tuan, sesuatu benda, ibu memegang gelas ini, 1 ibu, 1 dan 4 jari belah sini. Walaupun dia cuma 1, kekuatan dia macam 4. Inilah nama dia seorang ibu. Ibu kita. Cukup ini, tuan-tuan. Bayangkan kalau jari ini tidak ada, boleh tuan-tuan pegang dengan sempurna gelas ini. Bayangkan jari ini kalau tidak ada, bagaimana nak bawa, nak pegang steering kereta? Bagaimana kalau ibu jari ini tidak ada, bagaimana nak pegang cangkul pun, tuan-tuan? Ni satu ibu yang sangat hebat. Sebab itu kalau hilang ibu ini, tuan-tuan, bagaimana kita nak bangun, nak jadi hebat? Sebab tu hari ini kita menjadi hebat kerana peranan daripada ibu ini. Tetapi apabila telah kuat, apabila telah hebat, ibu ni berapa ramai yang tidak pedulikan, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bagi 1 juta sehari pada ibu pun kerana nak membalas jasanya, belum boleh balas lagi, tuan-tuan. Berapa banyak kita hari ini yang tidak boleh berbuat baik dengan mak kita, disebabkan mak telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa penyesalan. Bila tengok kubur mak, bila tengok batu nisan ibu kita, menitik air mata. Mak kita sakit, kita tak sempat bawa dia ke hospital. Mak kita sakit, dia tak tahu yang dia sakit. Mak selalu mengeluh, aku ni selalu pitam, aku ni selalu gelap mata, aku tak nampak gelap mata. Bila kita dah masuk politeknik, bila kita masuk universiti, baru kita tahu rupa-rupanya mak kita tu hypo, kencing manis. Patut mak kita selalu mengadu, aku ni tak nampak, aku tak boleh bernampak. Kalaulah aku tahu mak aku mengidap diabetes, aku ubat mak aku. Berapa banyak hari ni, tuan-tuan, bila kita dah jadi tua, bila kita dah berusia, baru kita tahu aku tak boleh buat baik dengan mak, dan sedangkan mak telah meninggal. Apa lagi yang boleh kita buat, tuan-tuan? Hanya ada penyesalan, hanya ada rasa tak seronok, hanya ada kesedihan yang berlaku. Banyak, tuan-tuan, hari ini kita masuk rumah kita yang cantik, bilik yang luas, perabot yang mahal, kereta yang bagus. Tapi berapa banyak anak-anak yang bila duduk di atas sofanya, tiba-tiba seorang bapa menangis. Anak tanya pada bapa, ayah, kenapa ayah menangis? Ayah teringat dekat opa. Opa tak sempat masuk rumah kita. Opa tak sempat duduk dengan kita. Ya Allah, ya Tuhan. Berapa banyak, tuan-tuan, impian kita tak tercapai dan tercapai setelah kematian ibu. Berapa banyak, tuan-tuan, yang cita-cita ibu tak dapat kita penuhi. Kematian yang membawa dengan cita-citanya. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan, beruntunglah tuan-tuan yang masih ada ibu, berbuat baiklah kepada mereka. Layan mereka elok-elok, jaga kesihatan mereka elok-elok. Tuan-tuan, hanya orang yang sudah kematian ibu yang mengerti bagaimana sunyinya hidup kalau kita kehilangan ibu kita. Hanya orang yang telah kematian mak
Baru dia tahu hari raya ni tak seronok tanpa mak. Orang yang mak dia dah tak ada, tuan-tuan, malam-malam dia bangun, dia menangis. Saya bangun menangis, tuan-tuan, duduk di bucu katil. Saya menangis, tuan-tuan. Oh, Omah tanya, kenapa bang? Ingat kat mak. Ingat dekat mak. Tapi di mana kita boleh cari mak kita? Suami yang bercerai, boleh cari suami lain. Kereta yang hilang, boleh cari kereta lain. Handphone yang jatuh, pecah, boleh beli handphone lain. Tetapi mak yang meninggalkan kita buat selama-lamanya, di mana kita nak cari, tuan-tuan? Itulah satu-satunya ibu kita. Tetapi berapa banyak di kalangan kita yang menjadikan mak kita musuh kita. Mak yang menghalang kasih sayang saya dengan cinta, dengan kekasih saya. Mak menghalang. Kita tengking mak. Mak yang nak kahwin saya, mak. Sampai hati kita cakap, mak apa tahu? Apa tahu kau cakap pada mak engkau? Mak mengasuh engkau. Mak menjaga engkau. Tiba-tiba kau cakap, mak apa tahu? Subhanallah. Ada orang yang sanggup tikam mak dia. Semata-mata mak tak bagi duit. Ada yang ambil cangkul. Dicangkulnya kepala mak dia. Hanya kerana dadah yang menghantui dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penyesalan ini akan sampai. Akan sampai kerana Nabi sebut, balasan kepada orang yang menderhakai ibunya akan sampai kepada dia sebelum dia mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita berbuat baik dengan ibu kita. Kenangi ibu bapa, doakanlah sejahtera. Kita anak harus membela apabila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua. Kecewa hidup dan merana kerana perbuatan anak derhaka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk Kazim atas teguran-teguran tadi. Mudah-mudahan kepada anak-anak kita ambillah teguran tadi, nasihat tadi, supaya kita sentiasa menjadi diri kita ini anak yang terbaik kepada ibu bapanya. Peluang ketika ibu masih ada, itulah yang perlu kita garap sebaiknya. Seperti mana Datuk sentuh tadi, kadang-kadang bila hari raya nak balik kampung, ibu tak ada. Betapa kosongnya jiwa kita. Usahakan hari raya, hari-hari tak boleh kita hubungi ibu, tak boleh nak tatap wajah ibu. Itulah ibu kita. Jadi sama-sama kita mengambil peluang di ketika ibu masih ada, kita hargailah mereka. Sentiasa berkasih sayang dengan mereka, sentiasa ikut perkara-perkara yang baik untuk tujuan kita bersama. Yang penting kita hendakkan keredaan daripada ibu kita, sebab kita sedia maklum bahawa redanya Allah itu ialah terletak kepada redanya ibu dan bapa kita. Baik, insya-Allah kita ada satu lagi soalan daripada penonton kita Jadi jika dah bersedia, kita jemput penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, pada zaman sekarang ni ramai anak-anak menyalahkan ibu bapa mereka sendiri kerana perubahan sikap negatif mereka, dan ada yang menyalahkan ibu mereka sendiri kerana tidak menjalankan tanggungjawab terhadap agama maupun anak-anak. Jadi Ustaz, macam mana kita nak nasihatkan anak-anak ini? Baik, terima kasih. Tapi sebelum tu kita nak kenal juga namanya siapa. Okay, nama saya Nur Adila Atika binti Wahid, merupakan pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Masih mempunyai ibu? Masih. Duduk di mana? Di luar Terengganu ke di dalam? Luar Terengganu. Kali terakhir hubungi ibu bila? Tadi. Oh tadi. Tahniah kita ucapkan. Ya. Baik. Ini saya jemput Datuk Badisha lah untuk respon. Silakan Datuk. Terima kasih di atas soalan sebentar tadi. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak ada manusia yang sempurna
Kerana kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa kita juga manusia biasa, sudah pasti ada kelemahan di sana sini. Kalau soalan tadi yang adik kita tanyakan, ibu tak bertanggungjawab, maka macam manakah kedudukan anak-anaknya, nak marah ke ibu dia begini? Kalau ibu kita tak bertanggungjawab, bukan tanggungjawab kita lah si anak ini nak menghukum ibu bapa kita. Bukan kerja kita. Sebab macam mana tak elok pun mak bapak kita, hatta dia bukan Islam sekalipun, kita tetap kena hormat dan jangan derhaka kepada mereka. Kerana ibu khususnya dari dalam kacamata Islam, kedudukan dia istimewa, tak ada boleh challenge. Kalau kita tengok dalam hadis yang terkenal, sahabat tanya pada Nabi, nak hormat siapa ya Rasul? Mak ke ayah? Nabi jawab 3 kali, ibumu. Ibumu. Tu yang saya dulu tengok dalam TV1 ada nasyid Cat Steven, Yusuf Islam. Who name your mother? Who name your mother? Lama betul lah mother tu, nak tunggu pada tu lambat hujung. And then your father. Hujung baru father. Ibu ni kedudukan dia tinggi. Sebab itu saya nak kongsikan dengan adik-adik khususnya ya. Siapa sini kalau nak cepat dapat jodoh, kalau doa, jual nama mak. Cepat mustajab doa itu. Dulu Abu Nawas, dia ni lama tak kahwin-kahwin. Bujang tua. Sampai orang kata, mu ni tak kahwin sampai sudah lah. Tiba-tiba dia dapat kahwin orang comel. Pelik orang. Kata Abu Nawas, macam mana kau boleh kahwin pula tiba-tiba? Kawan saya tukar katanya doa, jadi mustajab berdoa. Macam mana awak berdoa? Saya angkat tangan berdoa. Ya Allah, kurniakanlah menantu untuk ibuku ya Allah. Terus mustajab. Lepas tu adik-adik pun kalau rasa doa lama tak ada girlfriend sampai sudah, nak gerek dah tak ada girlfriend lagi, angkat tangan, ya Allah, kurniakanlah menantu untuk ibuku ya Allah. Amin. Tuan-tuan pun boleh juga guna doa ini yang dah kahwin pun boleh guna. Ya Allah, kurniakanlah menantu baru untuk ibuku ya Allah. Mustajab juga mudah-mudahan. Mak ni kita nama dia pun keramat. Sebab itu saya heran kenapa orang cari kubur keramat, kubur panjang batu keramat. Tak, keramat kat rumah kita je. Rumah kita tu, ibu kita keramat hidup. Sebab tu kedudukan orang tua dalam Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Taala sebut dalam An-Nisa ayat 36. Nombor 1, sembah aku. Yang kedua, hendaklah kamu taat pada mak bapak. Dari sudut tertibul kalimat, menghormati mak bapak nombor 2 lepas taat kepada Allah. Kan keramat hidup. Maka muliakanlah ibu bapa. Sebab inilah sumber keberkatan kepada kita sebagai seorang anak. Tak guna kita mak dah meninggal baru terhegeh-hegeh nak buat baik. Masih hidup kita biarkan. Dia dah meninggal baru terhegeh-hegeh nak buatkan kubur paling comel, batu nisan dari marble, bubuh pula MP3 24 jam mengaji pakai solar. Anda pedah. Masa hidup, rumah dia sengit sebelah, bilik air dia air panas rosak, anak-anak tak ambil tahu. Padahal kita duduk di bandar besar, isteri kita bagnya saja boleh beli rumah PPRT, kasutnya begitu mahal. Mak kita pakai kain batik hot tular lah dah 2 minggu. Dah meninggal, bau terhegeh-hegeh nak menangis, bengkak mata. Nyanyi lagu Exist lah. Oh, ibu, tak guna dah. Nak bakti, masih hidup. Baik itu jangan samsing dengan ibu bapa kita khususnya. Sebab jasa ibu takkan terbalas sampai kiamat. Ambil satu jasa dia mengandung. Siapa sini mampu mengandung? Tak mampu. Kita bukan lahir dari buluh betung. Kita bukan turun umpama embun di waktu malam, abrakadabra simsalabim, jadi orang. Tak. Kita duduk dalam perut mak kita. Mak yang mengandungkan kita, dan itu bukan mudah. Mengandung ni rupa saya, alhamdulillah Ustaz Rizal, saya tak pernah mengandung, orang cerita lah. Pertama sekali mengandung ni mengidam, tak larat, mengidam macam-macam. Yang kedua mabuk, alahan, morning sickness. Yang ketiga wahnan ala wahnin. Ni kepada anak dahaka dengar sikit. Mak mengandung kita, berapa isi perut kurang lebih? 2 kilo saya ingat kurang lebih. 2 kilo. Kena suaminya besar, Din Selih lah jawab 3.5, 4 kilo kadang-kadang. Bayang 2 kilo, itu tak pernah letak isi perut. Tak pernah lah mak pergi pasar malam sekejap, letak sekejap, ngok pergi pasar malam. Tak. Itulah yang dia pikul 9 bulan 10 hari.
Kalau anak-anak dahaka, ingat kalau kita buat hukuman untuk dia, kalau nak tahu rasa, beli buah nyor ke buah tembikai timun Cina tu, ikat di perut. Jangan cabut seminggu, baru tahu langit tinggi rendah. Kulu kili bawa perut begini. Tidur mengereng. Tidur tak selesa. Tidur kena baring. Tidur baring lemah. Bumbung tinggi. Tidur mengereng, anak tendam. Pundi kencing, asyik ketandas sokmo. Pusing belah sini, tulang rusuk sakit. Habis nak tidur macam mana? Nak tidur menerap, jadi papan jongkek. Gini. Tergamak anak engkau boleh dahaka sama engkau punya mak. Dia 9 bulan bawa perut kulu kili. Ingat engkau anak buluh betul ke? Tak. Mak ni lah yang kita hina, khabar orang tua tak reti macam-macam. Ni mengandungkan kita. Tak masuk lagi dia melahirkan kita. Sampai melahirkan ini, Allah Ta'ala angkat darjat. Kalau dia melahirkan anak meninggal, dapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Macam orang Melayu dia terbalik pula. Orang perempuan mati bersalin jadi Pontianak. La ilaha illallah, tak betul langsung. Kan Pontianak tu singkatan perempuan mati beranak. Itu menipu. Tak. Dalam Islam, perempuan mati bersalin mulia di sisi Allah. Sebab itu sekali lagi, walaupun mak ayah kita tidak sempurna, bukan hak kita sebagai anak nak mempertikaikan ketidaksempurnaan itu. Kerana yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hormatilah ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk Wali Shah ya. Jadi itu tadi tuan-tuan perempuan, bagaimana kita sepatutnya menjadi seorang anak yang baik walaupun ibu itu ya tidak bertanggungjawab tapi kita tetap bertanggungjawab kepada ibu kita. Baik, apapun kita bermuhasabah seketika jumpa selepas ini. Baik, kaum mawarku, itulah yang kita bincangkan ya, dari awal siaran tadi sehinggalah saat ini. Banyak perkongsian telah disampaikan oleh kedua orang ahli panel nasihat tentang bagaimanakah menjadi ibu yang baik dan bagaimana pula kita menjadi anak yang baik terhadap ibu kita. Baik, saya percaya daripada awal sehingga saat ini banyak maklumat yang telah dikongsikan. Jadi saya nak jemput yang berbahagia Datuk Kazim untuk membuat rumusan perbincangan kita. Mudah-mudahan anak-anak yang melihat forum pada malam ini, dia ingin merubah supaya dia sentiasa meletakkan ibunya di tempat yang pertama. Maksudnya sifat Allah SWT kepada ibu. Silakan. Terima kasih tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya sebutkan daripada surah At-Taubah tadi. Ada 8 perkara yang manusia paling cinta. Cintalah pada 8 ini. Tetapi tidak boleh mengatasi cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, ini adalah permata hati kita. Ibu, ibu engkaulah ratu hatiku. Dia adalah ratu hati kita. Anggap dia adalah kekasih kita. Kekasih tidak akan disakiti hatinya. Bila sebut kekasih adalah orang yang sentiasa dirindui, orang yang sentiasa dibelai, orang yang sentiasa dijaga. Ada anak yang bila bersalam dengan mak, dia tak cium tangan mak, dia cium tangan dia sendiri. Adik-adik yang sebelum ni tak pernah cium tangan mak, cium pipi mak. Masa hidup, jangan dah mati baru sibuk nak cium mayat mak. Yang kedua, taat pada mak. Kalau bertembung permintaan mak dengan permintaan kekasih, kalau bertembung ini, mak didahulukan, mak diutamakan. Untuk mak bela aku 20 tahun, mak bela aku 21 tahun. Kekasih aku, boyfriend aku, girlfriend aku baru kenal aku 21 hari. Takkan 21 tahun aku nak lupakan hanya kerana 21 hari. Yang ketiga, sentiasalah berdoa kepada mak bapak kita ni, minta Allah Ta'ala ampunkan mereka. Ini di antara ciri-ciri anak soleh. Kalau kita tak pernah minta doa, ya Allah ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah, tak pernah sebut nama mak dalam doa kita, tuan-tuan, kita mungkin ada ciri-ciri anak yang derhaka. Yang keempat, mintalah restu daripada mak, redha daripada mak, redha Allah ala redha walid. Minta keredaan walidain, redha Allah ala redha walidain, minta redha. Apa benda yang tuan-tuan nak buat, hatta beli motosikal sekalipun, beli kasut sekalipun, minta redha mak. Sayang anak-anak hari ini nak kahwin satu benda yang besar pun tak mau tanya mak.
Mak cakap tak boleh. Mak kata belajar dulu. Mak, kita orang takut terlanjur, mak. Kalau kita tak ada boyfriend, nak terlanjur dengan siapa? Kalau kita tak ada girlfriend, nak terlanjur dengan siapa? Kambing. Kita yang sibuk, pening kepala, akhirnya kita menyusahkan mak kita. Yang kelima, saya minta pada adik-adik, kita usaha nak puaskan hati mak. Puaskan hati mak. Mak tak minta pun. Tak pernah mak minta nasi sekali makan 4 kawah. Mak cuma nak makan. Jom kita makan. Dah lah mak makanlah. Mak tu penyakit banyak makan rumah dah mak. Mak nak berjalan. Bagi puas hati dia. Mak nak pergi umrah. Bagi puas hati dia. Mak nak satu benda, buat bagi puas hati. Bila mak meninggal misalnya, aku puas hati. Aku dah buat apa yang mak aku minta. Jangan tuan-tuan bila mak dah meninggal nanti, tuan-tuan menangis dan menangis. Kerana hajat mak yang kita boleh buat, tapi kita tak nak buat. Dan seterusnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita tekad dalam hati kita. Mak kita adalah permata hati kita. Mulai hari ini aku tak nak cakap kasar-kasar dengan mak. Aku tak nak lagi tengking-tengking mak. Aku cuma tahu mak aku adalah orang yang sangat istimewa. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Selamat berbakti kepada ibu. Bagi yang telah kehilangan ibu, amalan soleh kita lah yang menggantikan untuk mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Kazim. Silakan Datuk Badsyah. Muslimin muslimat sekalian, rendam lenga bersama selasih, timun dimayang kerabu pauh, kusiram bunga bernama kasih, berdaun sayang buat ibu yang jauh. Selasih segelas belum berkembar, delima Aceh di tepi semak, kasihmu jelas seharung mawar. Terima kasih ibu, mama, umi dan emak. Cenderawasih kepak berasap, kuasa kayangan sebutan alam. Terima kasih takkan terucap, jasamu rintangan lautan dalam. Beri diambil kapak yang ringan, semak pegaga di longkang bata. Dari kami sekecil tapak tangan, ibu menjaga bersengkang mata. Sirih ditepek daun terenak, gambir sebuku pahit lempoyang, masih lembik ubun si anak, berzikir si ibu mengulit sayang. Kaut abu terbungkang bata, tangganya retak galah dibawa. Sanggup ibu bersengkang mata, menjaga anak lelah bernyawa. Namun sayang, 1000 kali sayang. Pedihnya dada dihentak kapak, retak selangka tulang terasa. Kasihnya bonda masih tak nampak, anak derhaka bergalang dosa. Besar muara selisih selangat, kerikil cetek karang selonggok. Kuasar suara kasih tak ingat, kecil menetik sekarang mengamuk. Kuah petis dikata lemak, pelam dimakan udang diusar. Tumpah setitis air mata emak, sedalam lautan di padang mahsyar. Sayang serindit disengat pari, letih mendayu terbiar mati. Wang dan ringgit dapat dicari, tapi kasihnya ibu sukar diganti. Tumbuh tegak mangganya amboi, bercabang 1000 letih si tupai. 10 anak dijaganya dodoi, seorang ibu masih dipertikai. Indah padi nampak belaka, tumbuh sayup di bendang desa. Janganlah jadi si anak derhaka, lumpuh hidup bersandang dosa. Sekapnya ada tersematlah rapia, merah berkilau punya tersilam. Tarafnya bonda amatlah mulia, marah beliau murkanya Allah. Ayuh, jagalah ibu sementara mereka masih ada. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Kazim Ilyas dan juga yang berbahagia Datuk Badsyah Aludin atas perkongsian maklumat kepada kita semua tentang Kau Mawarku. Dan akhirnya kita saksikan mutiara kata ini. Setitik air mata ibu yang tertumpah dari perbuatanmu, samalah pedihnya
seperti sebutir peluru yang menembus dadamu. Sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada perbincangan pada malam ini. Jadilah anak yang baik. Mudah-mudahan syurga balasan kita. Terima kasih kepada penganjur Politeknik Sultan Miza Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.